Untuk video kita kali ini, kita nak tengok mengenai 5 kereta yang akan drop jualannya disebabkan oleh Proton Saga Cross ini keluar. Seterusnya, ketiga, Pro 2 Myvi. Saya percaya pada hari ini kepada pemilik Pro 2 Myvi, iaitu Pro 2 Myvi Gen 3 pada hari ini yang dah pakai lama kereta ini lebih kurang 3 ke 4 tahun, baru berkeluarga, mungkin nakkan sebuah kereta yang lebih luas. Dekat sini mungkin ada satu choice ni yang mana Proton Saga Cross ini korang patut pertimbangkan. Kenapa saya katakan begitu? Disebabkan oleh harga untuk Pro 2 Myvi pada hari ini bermulanya daripada harga RM47,000 sehingga RM60,000. Yang mana daripada segi harga inilah yang kita boleh dapat line up untuk Proton Saga Cross walaupun varian basic. Dekat sini kami sediakan sedikit fakta. Jika kita tidak berkeluarga pada hari ini, mungkin kita minat pada sesebuah kereta itu daripada segi bentuk, reliability, ramai pengguna dan fuel consumption yang rendah. Untuk reliability serta fuel consumption memang betul, tetapi daripada segi design, mampukah kita bayar kereta ini untuk 10 tahun akan datang, yang mana kereta itu tidak praktikal lagi pada masa itu? Tepuk dada, tanya steering, apa yang kita nak pada setiap kereta.